Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni kan, kita menyambung pengajian kita. Dan pagi ni saya nak kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Al-Hakim iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Al-Hakim iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Al-Hakim iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Okey. Surah rujukan kita adalah surah Al-Baqarah ayat 220. Surah Al-Baqarah ayat 220, Allah Subhanahu wa taala menyebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala sebut Allah tu maha berkuasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Yusuf ayat ke-100, surah Yusuf ayat ke-100, Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbi latiful liman yasha innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Tuhanku amat lemah lembut bagi apa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya dialah Allah yang amat mengetahui lagi amat bijaksana. Allah Subhanahu wa taala sebut Allah Subhanahu wa taala Hakim. Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Kita pergi dulu pada manusia dulu. Macam mana manusia ni dinilai sebagai orang yang bijaksana? Okey. Pertama, disebut manusia ni pandai. Salin dulu. Apa maksud pandai? Pandai ni orang yang belajar. Bila dia belajar ilmu, makin banyak belajar makin pandai dia. Makin banyak belajar makin pandai dia. Macam rajin belajar makin pandai. Jadi manusia tu pandai dia dengan belajar. Kemudian cerdik. Apa beza pandai dan cerdik? Cerdik ni pula seorang yang dia mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan satu masalah. Ada orang yang pandai tapi tak cerdik. Belajar tinggi tapi tak biasa duduk dalam real life. Betul punya permasalahan hidup ni, jadi dia kurang cerdik. Jadi orang yang cerdik, orang yang dia biasa dengan berinteraksi dengan alam. Jadi dia memahami, dia cerdik, dia tahu sebab dia banyak maknanya menghadapi masalah-masalah dan dia menyelesaikan masalah. Ada orang yang pandai tapi tak cerdik. Ada orang cerdik tapi tak pandai. Pandai ni dengan belajar, dia pandai. Cerdik ni macam mana kita berinteraksi dengan alam dan kita memahami satu benda tu. Ada orang yang tak belajar tak pandai tapi berniaga jutawan. Belajar tak pandai pun. Tapi dia memang daripada hidup tu live, real, memang turun berniaga tu. Kadang-kadang ada orang yang baca pun tak pandai tapi jutawan. Sains pun tak pandai tapi jutawan sebab cerdik. Dan ilmu perniagaan dia cerdik sebab dia pengalaman. Semakin luas pengalaman kita, semakin cerdik kita. Sebab tu orang Melayu kita suruh kita berjalan kan, jauh pemandangan, jauh berjalan, luas pemandangan. Bagaimana pula orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang gabungan antara cerdik dan pandai. Gabungan cerdik dan pandai lahirlah orang bijaksana. Seorang pemimpin yang bijaksana, orang kena belajar dalam dunia keilmuan, kena tahu dan juga kena banyak berkecimpung dengan masalah, menyelesaikan masalah-masalah. Bila orang cerdik ni disebut dia ada dipanggil kemampuan untuk membuat keputusan yang betul. Dalam bahasa Inggeris kan dia panggil acumen. Apa maksud acumen? Bahasa Inggeris sikit. The ability to make good judgment and quick decision. Kemampuan untuk membuat keputusan yang bagus dan cepat. Acumen. Macam contoh orang Cina kan, orang Cina dia ni dah lama berniaga dah lama lah. Kita semenjak Melaka Tombang kurun ke-15 berlaku politik apa semua, orang Melayu, padahal orang Melayu juga adalah orang yang mahir dalam perniagaan, tapi tumpuan waktu tu dah kurang dah. Jadi dalam perniagaan, acumen tu, kecerdikan dalam berniaga tu dia ada. Dia tak perlu tercari-cari dah. Kalau macam ni mesti buat macam ni. Macam ni, dia tak perlu tercari-cari dah.
Ekumen tu. Kan orang Melayu ni kadang-kadang setengahnya masih cari-cari lagi. Oh, ada modal 200,000 ni nak buat apa ni? Oh, renovate office dululah. Habis dah 100,000 kalau renovate office. Kan? Beli barang pejabat lah, habis dah 50,000. Lagi 50,000 nak berniaga apa? Kan? Bayar sewa 6 bulan tu habis. Jadi dia tak tahu mana nak didulukan. Ekumen. Jadi maknanya kebijaksanaan ni dia membentuk kecerdasan ataupun ekumen dalam menyelesaikan sesuatu perkara itu. Itu manusia. Beza pandai, cerdik dan bijaksana. Dan dalam Islam, setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila kebijaksanaan itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kebijaksanaan. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan dan menyebut wattaqullah wa yuallimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajar kamu ilmu. Dalam Quran Allah sebut bertakwa pada Allah, Allah ajar kita ilmu. Kenapa? Setinggi-tinggi kebijaksanaan adalah kebijaksanaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Jadi kita tengok bijaksana manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja ilmu dia, tapi juga kebijaksanaan. Ilmu Allah sangat luas. Sedikit-sedikit diberi kepada manusia. Kan? Allah Subhanahu wa taala punya ilmu sangat luas dan juga Allah punya kebijaksanaan. Itu disebut sebagai hakim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, kan? Kita lihat lagi. Dan surah An-Nisa ayat 130 juga Allah Subhanahu wa taala sebut, surah An-Nisa ayat 130. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah amat luas limpah kurniaannya, lagi amat bijaksana. Lagilah luas kebijaksanaan Allah SWT. Ibu kakak tuan-tuan rahmatullah sekalian. Okey. Setelah kita cerita mengenai manusia, apa makna cerdik, apa makna pandai. Kan? Cerdik kena pandai kena belajar. Cerdik interaksi dia dengan alam, banyak pengalaman. Dan gabungan antara cerdik dan pandai lahir orang bijaksana. Setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitiskan kebijaksanaan kepada manusia. Kan? 7 cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitiskan kebijaksanaan kepada manusia. Nanti kita tengok so kita boleh menitilah di atas rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita lahirkan diri kita biar jadi bijak, anak-anak kita, anak cucu kita biar jadi orang bijaksana. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kebijaksanaan ataupun kepandaiannya melalui peluang untuk belajar. Belajar ni peluang untuk menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak kebaikan pada dia ni, dia akan diberi faham kepada benda-benda agama tu. Maksudnya diberi peluang, bagi peluang. Macam hari ini ibu kakak tuan-tuan sekalian, tak ramai orang mendapat peluang untuk belajar. Tak ramai tau. Kan? Maknanya boleh belajar pada ilmu tu tak ramai. Kan? Macam kita hari ni kan. Alhamdulillah, peluang rezeki ada, peluang kesihatan ada, peluang masa ada. Dapat duduk majlis ilmu ni. Kan? Anak-anak kita kan? Ada peluang untuk belajar. Kan? Maknanya pergi belajar. Kan? Kalau di Mesir tu bukan saja kuliah ada, tapi macam-macam kitab-kitab ada. Kat masjid ni ada baca kitab ni, kat masjid ni ada kitab ni, kat masjid ni baca kitab ni. InsyaAllah bagi peluang untuk belajar. Ni. Kemudian yang keduanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebijaksanaan kepada manusia itu, diberi peluang untuk faham sesuatu perkara itu. Diberi peluang untuk memahami satu perkara itu. Itu daripada pengalaman tadi memahami. Sebab ada orang yang menjalani kehidupan dia, setiap pengalaman dia laluinya dia tak faham. Tak ada pengajaran yang ditimba dan diambil iktibar. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi bagaimana Allah bagi kefahaman, beza bagi faham dan juga bagi peluang belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa Allah bagi peluang belajar. Sebab Nabi Musa ni satu nabi yang dia beruntung, dia boleh direct bercakap dengan Allah. Tak perlu perantaraan malaikat Jibril. Wa kallamallahu Musa taklima. Direct boleh cakap dengan Allah. Jadi ilmunya tinggi dan ada peluang belajar. Tinggilah ilmu dia.
Maknanya kalau Nabi kita Muhammad pun ada satu masalah, kadang terpaksa tunggu Jibril datang. Macam mana nak buat ni? Contoh macam kes Sayyidatina Aisyah kena fitnah. Sebulan tunggu kenapa Jibril tak datang? Apa perkara yang sebenarnya yang berlaku? Tapi Nabi Musa boleh direct tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang orang yang pandai lah, ada peluang belajar itu. Satu hari dia tanya pada Tuhan, Tuhan, aku ni pandai lah ya. Kan? Ada tak orang yang lebih pandai daripada aku? Maka Allah kata ada. Maka terkejutlah Nabi Musa. Aku boleh direct cakap dengan Tuhan, ada lagi orang lebih pandai. Siapa dia? Maka Allah pun tunjuk, kau berjalan sampailah di pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain. Pertemuan dua laut. Di situ kamu akan menemui seseorang. Macam mana tanda-tandanya? Bawa ikan. Nanti ikan itu akan hidup. Ketika nak jumpa orang tu, ikan tu akan hidup. Maka Nabi Musa dibawa satu orang, anak saudara dia. Disebut dalam surah Kahfi itu Fata Al-Musa. Fata Musa, maknanya budak Nabi Musa ataupun anak saudara dia lah. Kalau dalam ikut tafsir, orang itu adalah Nabi Yusha' bin Nun. Jadi berjalan dia, yang tukang pegang ikan adalah Nabi Yusha' bin Nun. Pegang. Makan ikan tu dah direbus, makan buat bekalan. Jalan lagi, makan. Sampai satu tempat, duduk rehat, makan. Nabi Musa kata, jom. Lambat dah ni. Nabi Yusha' cepat-cepat kemas, ikan tu terjatuh dalam air. Hidup ikan tu. Jadi dia lupa nak beritahu Nabi Musa. Cepat-cepat kemas dia tadi. Kalau setengah-setengah ahli kitab menyatakan bahawa ikan tu ikan sebelah. Sampai berjalan jauh, kemudian maka Nabi Musa pun tanya, beritahu kepada Fata Musa tadi, Nabi Yusha' tadi, atina ghada'ana. Lapar ni. Ikan tadi. Baru dia kata, lupalah, ikan tu hidup dah sebenarnya. Kenapa tak bagi tahu? Wa ma ansani ila syaitan. Taklah yang melupakan aku tu kecuali syaitan, kata Nabi Yusha'. Jadi kita dalam Quran ni Allah sebut benda terlupa ni dua sebab. Pertama, faktor umur. Dalam faktor umur tu kita buat terlupa. Kadang-kadang memang ada kita terlupa kerana syaitan. Syaitan melupakan kita. Ada sesuatu. Tapi jangan bagi alasan ya. Bang, kenapa tak balik semalam bang? Allah lupalah, syaitan lupakan aku pula. Jangan bagi alasannya tu. Ada setengah-setengah, syaitan tu melupakan kita. Asalnya syaitan. Maka balik pendekkan cerita, jumpalah satu orang, kalau ikut hadis itulah Nabi Khidir alaihissalam. Secara ringkas dia. Nabi dia tengok Nabi Musa, kau tak saya ikutlah. Tak, Allah kata kau lah orang lebih pandai lagi. Yang kedua, Allah bagi kefahaman. Okey, kalau nak ikut dengan syarat jangan tanya. Sampai aku sendiri terangkan. Okey, ujian orang berilmu ni dia macam tu, dia kurang sabar. Ujian orang berilmu. Kita kalau ada berilmu kadang-kadang kurang sabar. Nak bangkang je kan kadang-kadang kan. Suami cakap macam ni, alah abang tu, asyik abang aja betul. Bangkang je kerja. Ni isteri kat Baghdad kat sini tau. Ujian orang kalau ada ilmu. Okey. So jadi belayar dia bersama-sama Nabi Khidir alaihissalam berlaku tiga. Pertama, peristiwa kapal. Kapal tu dirosakkan. Ni Musa kata, apa kerja kau kapal cantik kenapa rosakkan? Maka dia katakan, aku dah cakap jangan tanya. Okey, sorry. Kemudian turun depan kapal, jumpa satu orang budak. Kalau dalam Quran direct translation dia, bunuh budak itu. Ada setengah dipukul budak tu. Betul-betul pukul budak tu. Apa tak pukul budak ni nah? Ataupun kalau setengah yang tafsirkan bunuh budak ni. Asal pukul budak ni? Kan dia cakap jangan tanya. Okey, sorry. Jalan lagi, sampai satu tempat tu lapar sangat, minta makan. Boleh tak nak beli makan ataupun minta makan. Orang kampung tu tak nak bagi makan. Maka Nabi Musa dia naik angin lah. Bahasa senang faham bukannya tu. Jadi dah lah penat-penat duduk, lapar ni kan. Lepas tu nampak satu pondok buruk. Sini tolong sekejap, kita betulkan pondok ni. Nabi Musa dah lah lapar kan. Geram kat orang ni tak bagi makan. Ajak kerja pula. Dia kata apa salah nak betulkan dengan pondok ni. Maka Nabi Khidir kata cukuplah. Kita tiga benda ni cukuplah. Aku terangkan. Okey. Kapal ni berlayar, dekat sana ada raja. Satu orang raja dia suka ambil kapal yang cantik-cantik.
Kalau ikut pandangan Nabi Musa, kita fight je lah, lawan. Tapi kefahaman itu. Ini kedua, Allah bagi kefahaman. Kalau lawan pun takkan menang. Bukan kapal ni, kan? Dan dia tak ambil, kan nelayan ni boleh terus bekerja seperti biasa tiap-tiap hari. Apa pasal pukul budak ni? Budak ni anak orang soleh, anak orang solehah. Mak bapak dia orang baik. Mak bapak dia orang baik. Kan? Budak ni besok dia akan jadi orang yang teruk sebab dia ni spoil. Sebahasa sekarang cakap kan? Spoil, anak yang spoil. Tak pernah orang marah dia, tak pernah orang pukul dia. Kan? Kalau dia buat salah pun orang biarkan dia. Sebab tu aku pukul dia ni. Biar dia tahu, oh ini salah. Spoil. Kan? Sebab kalau tak dia akan jadi budak yang teruk ni. Budak yang rosak. Kan? Dan pondok ni adalah milik anak yatim. Bawah ni ada harta. Kan? Kita tolong bangunkan biar kalau buruk nanti takut harta tu terkeluar, nanti orang tahu. Pemegang amanah tak ada kat sini. Pemegang amanah harta tu tak ada kat sini. Kan? Jadi takut terkeluar tu orang ambil harta tu. Kan? Jadi diberi peluang kefahaman. Yang kedua, kebijaksanaan tu dipimpin. Yang keduanya diberi peluang kefahaman. Nabi Musa pandai, diberi peluang belajar cara pertama. Tapi Nabi Khidir orang yang diberi peluang untuk faham. Lagilah bijaksana. Sebab tu setinggi-tinggi bijaksana bila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan, menitiskan kebijaksanaan kepada manusia. Yang ketiga dipanggil dalam bahasa Arab ya, iaitu dikurniakan ilmu laduni. Ilmu laduni. Pernah dengar tak ilmu laduni? Pernah dengar tak kita? Kan? Ilmu laduni tak? Ilmu laduni ni satu ilmu yang bukan proses pembelajaran. Datang memang Allah bagi, Allah titiskan ilmu tu. Dengan jalan ilham, kan? Dengan jalan dengan jalan ilham, dengan dapat satu ilmu yang baru. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyatakan bahawa man amila bima alima awrathahullahu bil ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan kurniakan kepada dia ilmu yang tidak diketahuinya. Kan? Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan kurniakan ilmu yang dia tidak tahu pada dia tu. Kan? Sebenarnya Allah bagi kefahaman tu dengan sendiri, dengan secara langsung, yang secara tak perlu belajar. Dia panggil ilmu laduni. Kan? Dia panggil dengan jalan ilham. Allah kurniakan, Allah titiskan ilmu tu. Dengan syarat kita mengamalkan ilmu yang telah kita tahu. Dalam kehidupan kita, kita belajar, kita memahami akhirnya. Ilmu laduni. Kan? Dan banyak lagi ilmu laduni. Ilmu sains pun banyak kan. Terbuka satu-satu daripada para ulama kita terdahulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keempat. Allah Subhanahu wa taala datangkan, kurniakan kecerdikan itu, Allah titiskan kepada manusia dengan jalan mimpi. Ada yang Allah datangkan dengan jalan mimpi. Dan benda ni betul ada. Mimpi ni dia datang pada kita dengan 3 sebab. Ada yang datang mimpi daripada Allah. Ada datang mimpi daripada syaitan. Dan dia datang mimpi menakut-nakutkan kita. Dan ada yang datang mimpi daripada diri kita sendiri. Baru balik tengok beg tangan. Malam datang beg tangan dalam mimpi kan. Ada beg tangan tu ada tangan. Mari. Itu daripada kita ni. Kita sedang membayangkan tu benda datang dalam mimpi, terbawa dalam mimpi tu. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut memang ada mimpi sebagai ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya apa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Satu orang raja mimpi dan mimpi itu benar. Bagaimana 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk, 7 tangkai yang kering dan 7 tangkai yang subur. Maka ditafsirkan Nabi Yusuf alaihissalam dan benar-benar berlaku. 7 tahun yang subur, kan? Kemudian nanti 7 tahun terus gersang, tanam apa pun tak tumbuh. Jadi oleh itu 7 tahun yang subur ni buat gudang banyak-banyak. Buat storage banyak-banyak. Gudang, keringkan, simpan. Kan? Daging tu salai, simpan, keringkan. Biar nanti 7 tahun yang tak tumbuh apa-apa tu, kan? Maknanya kita ada bekalan. Maknanya kan kebijaksanaan mentadbir ketika itu. Allah SWT kurniakan daripada jalan mimpi. Macam tu juga kalau kita pernah baca sejarah pada kurun ke 10-11 Masihi ya. Satu orang raja, satu orang panglima dan juga ulama, namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki.
Dia adalah guru kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Apa dia? Peristiwa dia. Satu ketika Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni bermimpi jumpa Nabi SAW. Dalam mimpi tu Nabi kata apa? Tengok aku. Dia pun terjaga. Kenapa kan? Sebab mimpi Nabi tu benar. Kalau mimpi jumpa Nabi tu mana betul-betul. Tidur balik, mimpi lagi. Tengok aku. 3 kali. Kemudian dia bangun esok paginya. Dia kata kat pembesar-pembesar aku, Rasulullah datang ni. Rasulullah kata tengok aku. Apa maksud dia? Seorang pun tak dapat tafsir apa dia. Kecuali seorang menteri kata, wahai Panglima, wahai Tuan, kita pergilah Madinah. Kita tak tahu apa, kita pergi Madinah. Barangkali mungkin maksudnya zahir. Nabi kata tengok aku, pergi tengok sungguh-sungguh. Maka dia pun pergi ke Madinah. Sampai di Madinah tak tahu lagi nak buat apa ni. Apa nak buat ni? Dah makam ziarah makam Nabi, tak tahu apa nak buat. Apa nak buat ni? Kemudian dia kata ginilah, mungkin ada satu benda ni tak kena pada makam Nabi ni. Dia buat satu kenduri besar, dia wajibkan, sebab dia panglima dan juga raja, dia wajibkan semua penduduk Madinah datang ke majlis itu. Semua wajib datang. Sama ada orang yang bermukim ataupun orang datang, menziarahi, semua wajib hadiri kenduri itu, majlis besar. Semua datang, maka Syekh Nuruddin pun kata apa, siapa ada tak siapa-siapa yang tak datang? Dia kata ada. 2 orang alim daripada Maghribi. Orang alim tu kata dia tak nak datang pun. Maka Syekh Nuruddin kata apa? Paksa dia datang. Paksa dia datang. Ketika 2 orang alim ni datang, maka Syekh Nuruddin kata dengan pengawal, jom kita pergi rumah orang ni. Pergi rumah orang ni, tengok-tengok dari rumah dia itu, ada satu lubang. Lubang tu menuju ke makam Nabi. Nak curi jasad Nabi. Rupanya orang ini adalah orang Yahudi yang menyamar jadi orang alim, nak mencuri jasad baginda SAW. Dan dah nampak kaki Nabi. Lewat sehari, jasad Nabi yang mulia akan dicuri oleh Yahudi. Orang Yahudi itu kan merancang. Tapi macam mana kebijaksanaan pemimpin Islam ini, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki, dapat mengatasi perancangan itu? Kerana dititiskan dengan jalan mimpi. Datang Allah beri petunjuk tu. Itu kisah yang berlaku kurun ke-11. Selain daripada kisah zaman Nabi Yusuf AS. Jadi ada kerana Allah datangkan mimpi. Dalam hadis Nabi SAW akhir zaman, kalau satu orang tu menjaga solatnya, paling kurang 1 di antara 40 mimpi adalah benar. Paling kurang 1 antara 40 mimpi itu benar. Itu kena nak bezakan, kena belajar ilmu tafsir mimpi. Kalau belajar ilmu tafsir mimpi ni, dia kena rujuk kitab Ibnu Sirin. Dia ada cari dari bahasa Melayu pada dia ada satu kitab tafsir mimpi mengenai daripada Ibnu Sirin. Tapi daripada Ibnu Sirin lah, jangan ramalan mimpi wak karjo gitu kan. Ini Ibnu Sirin, kitab tebal ni kita boleh belajar macam mana asas-asas mentafsir mimpi tu. Dia ada 1/40 mimpi itu benar. Ni. Dan yang kelimanya, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebijaksanaan kepada seseorang itu. Yang kelimanya dengan jalan dia panggil firasat. Firasat ni rasa hati, rasa hati. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah. Firasat ni maknanya rasa hati. Orang kalau beriman dan jaga solat, dia ada rasa hati je. Saya rasa kita pun pernah tak sedap hati kan. Balik ke rumah pada dah keluar ni lah, rupa ada benda-benda tak baik berlaku. Ada rasa hati tak sedap benda tu. Dia panggil firasat. Firasat ni dia rasa hati. Dan kalau kita semakin jaga ke solat kita, semakin kita ada gerak ataupun rasa hati kita. Biasa pemimpin kalau dia memimpin dan dia jaga betul takwa dia bukan saja perlu memandang benda yang ilmu tadi tu, tapi pertimbangan dia juga dengan firasat, dengan hati, gerak hati tu, rasa hati tu. Dia bukan ikut hati dan perasaan, ikut hati binasa, ikut rasa binasa tu kan. Ini memang dia ada gerak hati dia, cenderung hati itu kepada satu benda tu. Masa berat hati tu, rasa hati tu, gerak hati tu. Kemudian yang keenam, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan maknanya kebijaksanaan kepada seorang, iaitu dengan jalan. Dalam bahasa Arab dia panggil kasyaf. Pernah dengar tak istilah kasyaf? Kasyaf ni Allah buka hijab mata ni. Dan kasyaf ni, orang kalau kasyaf,
Tak semua tempat dia kasyaf tau, bukan 24 jam dia kasyaf. Kalau tidak susah juga Baru baring nampak orang sana tengah jatuh lombong tu. Ada mana kan. Pergi lombong kan. Baru baring nampak orang. Dia tak sentiasa, Allah bukakan tu tak sentiasa. Kan kasyaf. Maknanya orang dia boleh Allah buka ijab dia ni. Allah buka ijab dia ni. Sebenarnya dalam dunia ni wujud. Kan? Dan Allah kurniakan kebijaksanaan antara dengan jalan kasyaf. Cuma banyak orang mengaku-ngaku je. Yang real punya memang ada sebenarnya. Saya dulu juga pernah, betul ke ada lagi ke? Ada lagi ke orang boleh baca hati ke? Ada lagi ke? Sebab setengah-setengahnya Allah bukakan hijab tu. Setengah-setengah Allah buka hijab. Kan? Tu jalan yang ke-6. Dan yang terakhir yang ketujuh. Yang ketujuhnya, Allah Subhanahu wa taala menitiskan kebijaksanaan kepada manusia dengan jalan wahyu untuk para nabi dan juga rasul. Dengan jalan wahyu. Sebab tu nabi dan rasul diutuskan dapat mengatasi kan apa yang ada di zaman dia itu. Nabi Sulaiman alaihissalam di ketika wujud kerajaan-kerajaan yang besar, Allah kurniakan lagi dia boleh memerintah dengan wahyu itu, bukan saja boleh memerintah manusia, malahan jin, malahan angin dan binatang-binatang. Nabi Ibrahim alaihissalam di ketika orang sombong, Namrud sombong, Allah kurniakan wahyu, baca dan menyejukkan api itu. Nabi Isa alaihissalam, ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika itu teknologi perubatan baru start daripada Rom. Kan? Jadi Allah kurniakan Nabi Isa boleh ubat orang sakit. Bukan saja boleh ubat orang sakit, yang tak boleh diubati pada zaman itu, boleh hidupkan orang mati pula. Teknologi perubatan. Zaman Nabi Musa, ketika itu ilmu sihir itu kuat. Allah kurniakan Nabi Musa dapat mengatasi sihir itu. Lagi hebat. Kebijaksanaan itu lagi hebat. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, zaman ilmu. Kan? Zaman ilmu itu berkembang. Allah kurniakan Al-Quran sepanjang zaman. Dalam Al-Quran ada lebih 500 ayat mengenai sains. Dan tak ada satu pun bertentangan dengan sains-sains moden. Malahan banyak lagi benda yang dikaji Quran betul. Dulu, astronomi pernah kata, ahli kaji bintang pernah kata, matahari ni statik. Planet-planet yang mengelilingi matahari. Tapi Al-Quran sebut wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari juga bergerak di atas paksinya. Kan? Pada tahun 80-an mereka mendapati betul matahari juga sebenarnya bergerak kan, di atas paksinya. Banyak lagi ayat yang mengenai sains. Kan? Jadi Allah SWT kurniakan wahyu, dan wahyu itu lebih mengatasi kebijaksanaan ketika itu. Ini dia. Jadi bimbang Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Allah menitipkan ataupun memberikan kebijaksanaan kepada manusia itu dengan 7 cara itu tadi. Yang dengan cara jalan peluang untuk belajar, peluang untuk memahami dengan ilmu laduni yang diturunkan, dengan jalan mimpi, dengan jalan firasat, dengan jalan kasyaf, dan dengan jalan wahyu yang dikurniakan kepada manusia itu. Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Bicarakan mengenai Allah Subhanahu wa taala Hakim, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam materi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku lu qauli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.